Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai. Hari ini kami ada majlis pelancaran Nilam dan galakkan membaca serta kempen sayangi buku teks. Jom ikut saya. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya merasmikan pelancaran program Nilam dan Perkhidmatan serta kempen Sayangi Buku Teks SK Alur Baca 1 Sesi 2025-2026. Sekian, Assalamualaikum. Bersama saya adalah Cikgu Nur Hasyikin, iaitu penyelarang Nilam. Cikgu, bolehkah saya mulakan pertanyaan? Boleh. Bolehkah Cikgu terangkan apa itu program Nilam? Okey. Baik. Nilam ialah akronim daripada perkataan Nadi Ilmu Amalan Membaca. Nilam ialah satu program yang untuk menggalakkan murid untuk membaca buku, diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1999. Bagaimanakah caranya untuk merekodkan bacaan selepas kami membaca buku? Okey, selepas murid-murid membaca buku, murid-murid akan mencatatkan bacaan dalam sistem AIS menggunakan ID delima masing-masing. Terima kasih. Membaca penting untuk pengetahuan ilmu dan juga untuk menambah hobi baru. Membaca jambatan ilmu. Baca jambatan ilmu. Jadi, sekarang kita sudah tahu apa itu Nilam dan baca buku dan sayangi buku teks. Sekian dari 71 SKJ1. Bye.